Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hakim ingin membicarakan tentang seorang figura hebat yang sudah lama saya hormati. Impian saya adalah untuk menjadi seperti beliau, bukan sahaja dalam kejayaan yang dikecapinya, tetapi juga dalam kepribadian dan semangat yang ditonjolkannya. Hadirin sekalian, nama Muhammad Ali tidak asing dalam dunia sukan tinju. Dia bukan sahaja seorang juara dunia tinju, tetapi juga seorang yang berani menegakkan prinsip pegangan hidupnya serta memperjuangkan hak kemanusiaan. Dilahirkan pada 17 Januari 1942 di Louisville, Kentucky, Amerika Syarikat, Muhammad Ali atau nama sebenarnya Cassius Marcellus Clay Jr. membesar dalam suasana penuh cabaran dan diskriminasi terutama kerana latar belakangnya yang merupakan seorang kaum kulit hitam. Namun daripada situ terasahlah sifat yang gagah berjuang dalam dirinya. Muhammad Ali mula berkecimpung dengan sukan tinju pada usia 12 tahun selepas basikalnya dicuri. Dari situlah beliau belajar untuk tidak ditindas atau dibuli dan mula melahirkan semangat juangnya. Lama-kelamaan beliau menjadi petinju yang profesional dan sering bertanding dan bersaing dengan jago-jago tinju lain. Pada tahun 1960, beliau memenangi pinggan emas Olimpik di Rom. 4 tahun kemudian, pada usia hanya 22 tahun, beliau mengejutkan dunia apabila menewaskan Sonny Liston dan menjadi juara heavyweight dunia. Gayanya yang lincah dan pantas menyebabkan beliau unik daripada petinju kelas heavyweight yang lain. Ketika berlawan, beliau seolah-olah menari dan kelihatan begitu bersahaja namun berbahaya. Sesuai dengan kata-katanya iaitu float like a butterfly, sting like a bee. Ketika berada di puncak keriernya, Muhammad Ali membuat keputusan besar iaitu memeluk agama Islam dan menukar nama kepada Muhammad Ali. Baginya itu bukan sekadar nama tapi identiti dan pegangan hidup barunya. Segala kejayaan beliau capai itu tentulah tidak datang tanpa cabaran. Pada tahun 1967, ketika Perang Vietnam mula meletus, Muhammad Ali menolak untuk menyertai agama dan keamanan. Dari sini kita dapat lihat Muhammad Ali tidak bersetuju untuk menyertai peperangan ini kerana tahu impaknya terhadap keamanan masyarakat Vietnam. Tindakannya membuatkan beliau digantung daripada bertanding dan ditarik semua tali pinggang dan pingat kejuaraannya. Walaupun sebegitu rupa, beliau tidak menjadikan itu untuk menghentikannya daripada berpegang dengan prinsipnya. Beliau sanggup kehilangan segalanya demi mempertahankan prinsipnya. Itulah bukti bahawa beliau seorang pejuang dan bukan sekadar atlet tinju. Selepas digantung selama 3 tahun, Muhammad Ali kembali ke gelanggang dengan semangat baru yang lebih membuat buah. Pertarungannya dengan Joe Frazier dan George Foreman menjadi contoh detik paling bersejarah dalam dunia tinju. Perlawanan ikoniknya iaitu Thrilla in Manila menunjukkan kecekalan Muhammad Ali menentang Joe Frazier yang terkenal dengan tumbukan yang kuat. Walaupun begitu, Muhammad Ali mampu membawa perlawanan ini sehingga ke pusingan akhir dan mendapat kemenangan. Perlawanan ini dianggap sebagai perlawanan paling ganas dalam sejarah tinju kerana perlawanannya mengambil masa sebanyak 14 pusingan dan kedua-dua petinju berlawan dalam stadium yang amat panas dengan suhu sebanyak 38 darjah Celsius. Manakala dalam perlawanan Rumble in the Jungle di Zai ketika menentang George Foreman, strategi rope-a-dope yang diciptanya berjaya menumbangkan lawan yang jauh lebih kuat dan besar. Strategi ini dilakukan dengan mengumpan lawannya ke bucu gelanggang dan melakukan serangan balas lalu terus lari dari bucu tersebut. Dari sini kita dapat lihat kecerdasan beliau ketika berlawan. Beliau membuktikan kemenangan bukan sekadar soal kekuatan fizikal tetapi juga tentang akal, kesabaran dan hati yang tidak pernah menyerah kalah. Muhammad Ali bersara selepas perlawanannya dengan Trevor Berbick di mana beliau kalah. Rekod sepanjang keriernya adalah sebanyak 56 kemenangan dan 5 kekalahan. Selepas bersara, beliau banyak terlibat dengan aktiviti kemanusiaan. Beliau sendiri menjadi duta keamanan Amerika Syarikat bagi misi keamanan ke Iraq pada tahun 1990 ketika Perang Teluk. Beliau meninggal pada 3 Jun 2016 pada usia 74 tahun akibat penyakit Parkinson. Walaupun beliau telah tiada, namun legasinya kekal dikenang peminat tinju seluruh dunia. Sifatnya yang bukan sekadar berjuang di gelanggang tinju tetapi mengambil berat isu kemanusiaan dunia juga menyebabkan beliau menjadi salah satu ikon manusia terpulung sepanjang zaman. Setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.